hampir tak nampak tau kalau korang tengok dekat-dekat pun kan. Aku dah suluh macam lighting, macam wow, line ni is almost invisible. Another day, another phone. So, untuk kali ni aku nak tunjuk kat korang, ini Oppo Find N6. So, untuk yang kalau korang nak tahu, Oppo Find N5 yang last year, dia antara phone foldable yang paling nipis kat dunia. But, untuk kali ni, dia dah upgrade. Cuma kali ni, yang special dia, bila korang buka, dia punya line tengah tu almost invisible tau. Sebab dia orang ada new teknologi, antara teknologi yang baru macam auto smoothing teknologi, something like that. So, before that, kita tengok kotak dia. Aku nak unboxing depan korang, kita unbox sama-sama, let's go. Number one, aku tak boleh reveal lagi dia punya spek dia sebab dia belum fully launching lagi. But aku akan reveal everything once dia dah official. Tapi sebelum tu aku nak tunjuk kotak dia, aku nak tunjuk design dia, aku nak tunjuk dia punya line tengah bila korang buka tu. So dekat dalam korang akan dapat like, kena jaga-jaga takut phone jatuh. Kita ada the phone itself. But kita tolak tepi dulu. Obviously dekat dalam korang akan dapat a charging brick, lepas tu USB type C dengan what is this? Okay, dia tak lupa juga SIM eject tools, dah ada siap-siap. Aku harap it come with a really nice casing. So yes, jangkaan aku tak salah, memang cantik betul casing dia kali ni. So korang boleh tengok macam ni design dia. Wow, dengan dia macam carbon fiber matte material. At the same time juga dia bukan cover belakang tau, dia depan pun dia cover juga. So korang boleh tengok, nampak tu, nipis je. Ini pula bahagian belakang dia. Sekejap, kena mungkin tarik dari tepi kot, macam tu. So ini casing belakang dia, nampak? Awesome kan, nipis gila. And now this is the moment of truth. Kita buka dia punya the phone itself. Wow, aku punya first impression memang seriously nipis gila. Phone foldable paling baru dari Oppo ni, Oppo Find N5, N6. So korang tengok, yang menjadi highlight utama adalah almost invisible punya line tengah tu. Korang boleh tengok. Korang tengok kan, korang tak apa nak nampak kan. So even kalau korang tutup, tutup macam ni kan, tengok tau, tutup macam ni bentuk dia. Ini dari depan, dari belakang, dari tepi. Awesome. Bawah, tengok, nampak tak? Di bawah kita ada USB type C yang sangat extremely nipis, speaker whatnot macam last year juga. Ini pula dari atas, korang boleh tengok. Ini pula dari like from the side, nampak? From the side korang boleh nampak like volume rocker, power button, and ada satu extra button kat sini. I believe this is button AI, I think so. So lepas tu ini kamera kat belakang. Aku tak boleh review dia punya spek lagi, korang kena stay tune macam tu. Material belakang dia anti fingerprint matte design, is really nice. Ini pula dari depan korang boleh tengok. So yang menjadi highlight utama, almost invisible punya line tengah. Orang panggil crease. So bila buka, so masih boleh nampak. So ini fully buka. Wow, nampak? How was it? Jom kita on dulu. Okay, silap. Before kita on, aku nak cuba apply casing dia dulu. Ini casing dia. Pasang. Tengok. It's so nice. Super nice actually. It's super nice. Very super nice. Nice to hold. Nice to feel. Material dia pun memang sangat sedap dipegang. And ini pula nak pasang kat depan, nampak tu. Cuma dia ada macam selotip. Aku kena buka dulu. Tapi aku akan macam acah-acah pasang je dulu. Aku takkan buka lagi. So bila pasang pun dia akan jadi macam ni, nampak? Nice. Ini dari tepi. Wah. Ini dari bawah. So everything dia cover. Kan? It's so nice. Sekejap aku zoom sikit. Okay, macam ni rupa je bila kita zoom in. So macam tu. Dari tepi from the other side.
So yeah, how was it? And ini pula kita try buka lagi sekali. And macam ni lah, korang boleh notice dia punya apa? Dia punya ni, line ni is almost invisible. Yang ni pula bila aku dah fully on, korang boleh nampak dia punya line kat tengah tu. Like for me, almost invisible. Like really awesome. See? Nampak? Hampir tak nampak tau kalau korang tengok dekat-dekat pun kan. Aku dah suluh macam lighting. Macam wow. Almost invisible. Dia masih ada, cuma dia tak obvious macam like before this and lain punya foldable phone. Like, look at that. So, what do you think dengan Oppo Find N6 yang baru ni? No more line kat tengah. Ada pun nampak memang almost invisible. Aku tak sabar nak guna buat full review. Let's say kalau korang ada any soalan, korang boleh terus tanya je. And macam biasa, stay tuned for the next video. Macam